Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak pergi mana ni? Pergi Nelang lah. Sampai dah pun. Dekat Nelang ada apa? Kan tadi cakap lapar nak makan kan? Ha, jom. Kau nak makan apa? Nasi goreng ayam. Kan tadi dia cakap dah? Goreng ayam. Kenapa nasi tu ada ayam? Sebab nasi goreng ayam mestilah ada ayam. Oh. Mia, kau tengok kedai ni tu. Kau tengok tu. Apa? Macam mana kipas boleh dekat dengan lampu tu? Bukan masalah kita lah. Masalah kita nanti kalau kipas tu berpusing, lepas tu kena lampu tu, kalau lampu tu jatuh, pecah macam mana? Biar je lah kedai dia. Cuk. Satu lagi. Dia. Tengok tu, tiba-tiba ada bendera. Pasal? Bukannya hari merdeka pun, kenapa nak kena pasang bendera? Bukan. Kau tengok ni. Ada dua lah. Kau satu, aku satu. Dah aku nak tengok apa ni? Tengok menu lah, dia ni bagi dua. Apa jadi yang ni je? Dia bagi dua dekat aku tadi. Ni yang aku punya, tu kau punya. Bodoh juga ni. Mia, kenapa semua menu dia ada harga Memang ada harga lah. Takkan menu tak ada harga. Dah lah kau daripada tadi tanya. Dah lah, aku balik dulu. Mia, lepas tu kau nak balik dengan apa? Kereta lah. Habis apa? Aku nak duduk je sini sampai bila-bila. Mia, aku nak ikut kau balik boleh tak? Tak payah duduk je di sini. Duduk sini diam-diam.